لمحات ونفس ونفس بعددي اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا الذي تحل به العقد فرجه به الكرب وتقضى به الحوائج يوقي الغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا الذي تحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج يوقي الغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Maksudnya man, barang siapa yuridillah, Allah kehendak bihi dengannya, bihi khairan dengannya kebaikan, yufaqihu fiddin, Allah akan memberi kefahaman agama kepadanya. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Rabu. Kita lagi dah masuk bulan Rabiul, bulan yang sangat istimewa, iaitu bulan Maulidul Rasul. Bukan sambut dengan saja, kita sambut bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi lahir? 12 Rabiul Awal, hari Isnin. Bila Nabi meninggal? 12 Rabiul Awal juga, hari Isnin juga. Dan hari dan hari yang sama Nabi lahir dan Nabi wafat.
Baik, apa khabar belakang? Boleh kata ramai motor-motor lagi. Kira buat makin kan buat tema Kalau tengah ikut pagi Dia boleh masuk Sedap ke? Masih bagus. Astagfirullah. Baik, insyaAllah pada ini kita akan sambung pengajian kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Salim bin Sumai Al-Hadrami rahimahullah ta'ala. Siapa ada kita boleh tengok pada muka surat 7. Sama-sama ikut Ustaz. Qala Syekh Salim rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Mujibatil husni sittatun ilajul hashafati fil farji wa khurujul mani wal haidu wal nifasu wal wiladatu wal mautu. Baik, bermula yang mewajibkan bagi mandi itu 6. Pada ini kita akan masuk perbahasan perkara-perkara yang mewajibkan kita mandi ataupun sebab-sebab yang menyebabkan kita mandi wajib. Syekh kata 2 perkara, 6 perkara. Bermakna perkara ni sahaja yang mewajibkan kita mandi. Baik, sebelum kita membahas satu-satu, apa itu mandi? Dalam bahasa Arab, mandi kita sebut apa? Ghuslu ke ghuslu. Dalam bahasa Arab ni istimewa. Kalau kita berubah makna, boleh berubah makna. Ghuslu dan bari fathah ghuslu bermaksud basuh sebahagian anggota. Ghuslu yadain, basuh kedua tangan. Ghuslu ra'si, basuh kepala. Ghuslu kaki, dijilur. Tu basuh. Mandi kalau dalam kitab fiqh ejaan dia sama juga, cuma bahasa dia berbeza. Kita akan baca dhamma ghuslu. Boleh? Nampak? Sebab tu dalam kitab kita ni dia kata mujibatil ghusli, bukan wasli. Ghusli. Baik, apa itu mandi? Confo ada ni. Tupik soalan terakhir bawah ni, soalan yang ke-3 tak silap. Al-ghuslu lughatan, apa dia? Saylanul ma'i ala syai'i mutlaqan. Itu dari bahasa. Dari bahasa mandi ni mengalirkan air ke atas sesuatu. Itu dari bahasa. Kita naknya dari sudut syarak. Wa syar'an kama saylanul ma'i ala jami'il badani bidiyatin maksusatin. Itu ta'arif mandi. Apa itu mandi? Iaitu kita mengalirkan air ke seluruh badan. Wajib atau bukan sebahagian, bukan separuh, bukan suku, tapi ke seluruh badan. Yang zahir. Sebab badan kita ni ada zahir, ada batin. Zahir ni luaran,
Batin tak perlu. Contohnya mata kita ni batin, tak perlu masuk air mandi. Lubang hidung kita ni batin, dan dalam mulut ni batin, dalam telinga ni batin. Tapi kalau celah-celah tiup, celah-celah kulit, itu adalah zahir, wajib masuk ke seluruh badan. Biniyatin maksusatin, dengan niat yang khusus. Mandi wajib ni wajib kena ada niat. Kalau tak ada niat dalam mandi wajib, dia jadi mandi biasa sahaja. Jelas? Itu takrif mandi wajib. Kemudian sebenarnya mandi ni dia boleh jadi 5 hukum mengikut keadaan masing-masing. Betul tak? Yang pertama, mandi ni boleh jadi wajib bila yang kalau sembahyang, yang kita akan sebut satu-satu mandi. Contohnya, kita ambil satu contoh lah, keluar air mani. Selepas keluar air mani, wajib mandi. Ada dalam keadaan yang wajib mandi. Ada keadaan sunat sahaja kita mandi. Bila mana juga antara masa ataupun keadaan yang sunat kita mandi, iaitu pada pagi hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidil Adha, sunat kita mandi sebelum pergi solat. Ataupun untuk lelaki, sunat dia mandi hari Jumaat sebelum dia pergi solat Jumaat. Banyak lagi lah sunat-sunat mandi lagi. Kalau orang kafir, dia masuk Islam, sunat dia mandi sunat. Boleh. Yang ketiga, ada keadaan makruh kita mandi. Cuba fikir, bila kan masa keadaan makruh kita mandi? Waktu tak ada air. Waktu tak ada air, tak ada air untuk mandi kan? Air ada. Air ada. Kalau kita mandi, makruh. Jawapan dia adalah kalau kita mandi menyelam. Besok mandi menyelam. Sekarang mandi menyelam kat mana? Kat kolek, kat pantai, kat sungai. Hukumnya adalah makruh kalau kita puasa. Kan? Kalau tak puasa, nak berapa mandi kolek. Kalau kita puasa, pasti mandi kolek, ya tak? Hukumnya adalah makruh. Tak batal lagi. Dan tak batal lagi. Tapi kalau nyata itu air masuk ke dalam warga, barulah batal. Ada keadaan haram kita mandi. Kalau mandi dapat dosa. Bila? Kalau kita mandi menggunakan air yang haram. Lalu mana air yang haram? Air juri. Awak mandi selama ni air halal atau air haram? Air halal. Awak mandi ada tak? Bayar juga kan? Ya dah betul. Jadi Rasulullah baru wajib ayat, makruh ayat, sunnah ayat, haram yang terakhir, yang kelima, iaitu harus. Bila harus kita mandi? Bila-bila masa sahaja. Semana mandi harus. Suruh busuk mandi harus. Apa lagi? Suruh segala dia mandi harus. Faham? Suruh kotor mandi. Itu semua adalah harus. Tak dapat dosa, tak dapat pahala. Benda harus. Benda pilihan. Kalau saya mandi tak apa. Saya sekolah tak mandi. Bukan tak wajib. Kau wajib kau mandi dari sekolah? Tak wajib. Tak
mandi tak apa. Tapi tak sedap alam, tak sedap badan. Baik, jelas situ 5 hukum mandi. Lalu kita nak bahas bila kita wajib mandi, iaitu nekalo. Yang pertama, tenggelam hasyafah ke dalam faraj. Hasyafah ni istilah bahasa Arab, istilah fiqh yang bermaksud ra'sus zakar, iaitu kepala zakar. Kepala zakar lelaki, hasyafah tu kan. Budak-budak kan jimbok lah, persetubuhan di antara lelaki dan perempuan. Maka dua-dua wajib mandi. Lelaki dan perempuan tu wajib mandi. Kalau kita baca dalam kitab syarah, adakah kemaluan lelaki masuk kepada kemaluan manusia perempuan sahaja wajib mandi? Jawapan dia tidak. Sebab faraj di sini adalah hukum, sama ada kubul ataupun dubur, sama ada orang ataupun binatang. Contohlah, ada manusia gila kali, dia memasukkan zakarnya ke dalam dubur harimau, maka perbuatan itu berdosa dan dia wajib mandi. Tak kira manusia ataupun haiwan, lelaki ataupun perempuan, masuk dah ke dalam kemaluan kubul ataupun dubur, maka wajib mandi. Haiwan tu wajib mandi tak? Tak lah, manusia sahaja. Sebab manusia sahaja yang berakal. Haiwan tak berakal. Jelas? Walaupun tak keluar air mani, semata-mata masuk, maka wajib mandi. Itu yang pertama. Jelas? Yang kedua, perkara yang mewajibkan mandi yang kedua adalah keluar mani, yakni air mani. Keluar air mani ini bukan untuk lelaki sahaja, kan? Lelaki dan perempuan dua-dua itu boleh keluar air mani. Wajib mandi, dari syarah kata, فَالْمَنِيُّ لَا يُجَبُ الْغُسْلَ إِلَّا إِذَا بَرَزَ أي خرج. Tak wajib mandi kecuali kalau betul-betul di luar. Selagi mana tak keluar, maka tak wajib mandi. Dan wajib mandi sebab keluar mandi ini ada topik dia, iaitu ada syarat dia, iaitu yang pertama, ayyakuna maniyyi syakhsi nafsihi. Ustaz baca dari kitab Tanzilul Sadidah ni, dia sebut syarat mandi ni kalau keluar air mani sendiri. Kalau keluar air mani oleh lain, dia tidak wajib mandi, tapi dia membatalkan wudu. Sebab batal wudu kan, keluar sesuatu perkara dari wudu dan dubur, batal wudu, kecuali ketika air mani. Sebab tu air mani ni tak batal wudu, tapi dia wajibkan mandi. Ini masalah suami isteri lah. Baik, cecair ataupun air yang keluar daripada kubul ni ada 3 jenis. Bukan darah ni, air, cecair. Yang pertama mani, yang kedua mazi. Biasa dengar mazi. Yang ketiga wadi. Ada 3 jenis air. Wajib kita kenal dan bezakan, sebab berbeza hukum. Apa yang pertama kan? Mani. Yang kedua mazi. Yang ketiga wadi. Mani ni hukumnya adalah suci. Air mani suci, bukan najis. Air mani suci, bukan najis. Tidak membatalkan wudu kalau keluar, tapi mewajibkan mandi. Yang kedua mazi.
Mazi ni hukumnya adalah najis. Kalau tumbuk air mazi, batal wudu. Wajib mandi? Dok, tidak mewajibkan mandi. Yang ketiga, wadi. Sama juga dengan mazi. Wadi ini najis dan membatalkan wudu, tetapi tidak mewajibkan mandi. Lagu mana orang beza dia? Ulama ayat belakang kita dah tak belajar. Mazi mandi dulu ya. Mandi ni dia ada 3 ciri. Tapi jangan salah faham. Bukan disyaratkan kena ada 3-3 ni barulah kita kata air mandi. Tak. Ada salah satu sahaja dah cukup. Dah cukup syarat untuk mengatakan ini adalah air mandi. Yang pertama, talazzus ataupun syahwat. Air mani ni dia keluar ketika ada syahwat. Talazzus ketika rasa sedap. Yang kedua, ciri air mani ni tadaffur, iaitu dia memancung. Yang ketiga, air mani ni berbau. Berbau dia ni berbeza, kain kering, kain basah. Ulama kata kalau kain dia basah, dia akan bau seperti aji. Apa aji? Adunan tepung. Kalau dia kering, dia akan bau seperti bayadul bayd, telur putih. Dan itu adalah 3 ciri-ciri air mani. Kalau ada salah satu, maka itu adalah air mani. Dan ada 2 tanda lagi. Kebiasaannya air mani ini warna putih, tapi boleh jadi dia warna lain. Kebiasaannya warna putih. Dan kebiasaan kalau selepas keluar air mani ini, dia akan jadi futur. Maksudnya dia akan jadi keletihan. Badan akan jadi letih. Boleh? Baik, air mazi pula lagu mana? Air mazi ni kata ulama ma'un abyadu raqiqun laziji yakhruju 'inda sawghani syahwati bila syahwati kamilah. Air mazi pula adalah air putih juga, tapi dia jernih. Air mani dia pekat, air mazi ni dia jernih. Dia keluar kain bila? Dia keluar inda sawghani syahwat, kain ada syahwat. Maknanya kain bangkit syahwat tu, dia akan keluar air mazi. Nampak? Jadi air mazi ni najis dan membatalkan wudu. Yang ketiga, wadi. Air wadi pun air putih juga. Tapi putih dia tu putih kekeruhan sikit keruh. Dia tak jernih. Air mazi jernih. Air wadi ni keruh sikit. Lepas tu kebiasaannya dia keluar yakhruju ba'dal baul. Dia akan keluar kebiasaannya. Ni jaga orang lah. Dia keluar selepas kecil. Kecil, lepas tu ada tubik cecair putih. Itu adalah air wadi. Ataupun inda hamdi syai'in sakin. Kan kita buat hijau pula, kan buat angkat benda pula, tiba-tiba keluar air. Itu adalah air wadi. Jadi hukumnya adalah najis dan membatalkan wudu. Jelas? Baik, habis itu. Yang ketiga, sebab yang mewajibkan mandi wajib, yang ketiga adalah keluarnya darah haid. Adakah semasa keluar darah haid kita mandi? Tak, maksudnya selepas putus, selepas berhenti, inqita' dan berhentinya darah, barulah wajib mandi. Tak ada darah, tak boleh lagi mandi sebab masih lagi berhadas. Tujuan mandi ni sebab kita nak menghilangkan hadas. Faham? Haid ni hadas kecil tu ada besar? Ada besar. Sebab itulah wajib mandi.
Yang keempat, dan keluar darah nifas. Darah nifas ni darah berapa dah? Darah selepas melahirkan anak. Bukan semasa. Contoh, masa melahirkan anak, keluar baby dan keluar darah. Darah tu bukan darah nifas. Darah tu darah istihadah. Darah beranak, tapi darah beranak dia dikategorikan istihadah. Tak ada berapa lah. Kemudian selepas keluarnya bayi kosong daripada rahim, barulah turun darah. Itu adalah darah nifas. Darah nifas kebiasaannya lama lah, berapa? 40 hari. Dan paling lama 60 hari. Kalau lebih 60 hari, bermakna nifas dia sudah bercampur dengan istihadah. Itu kena belajar suku dulu lah. Tak tentu ke istihadah pada so, nifas pada so. Dan baik. Yang kelima, jadi selepas keluar habis darah nifas, wajib perempuan itu mandi, baru boleh sembahyang. Yang kelima, dan wiladah. Apa maksud wiladah? Dalam ke wiladah? Oh, kan dia maksud wiladah. Wiladah ni bukan darah. Darah wanita 3 sahaja. Haid, istihadah, nifas. Wiladah bukan darah. Wiladah ni apa? Kelahiran anak, melahirkan anak, beranak. Dan perempuan yang beranak, melahirkan anak, wajib dia mandi. Mandi sebab apa? Sebab melahirkan anak. Faham? Tapi kebiasaannya selepas perempuan beranak, dia tak boleh mandi lagi. Sebab biasanya dia akan keluar darah nifas. Jadi tertangguhlah mandi dia tu. Siapa dah nifas dia habis. Habis nifas, wajib mandi pula. Bermakna 2 kali mandi dia kena buat. Mandi sebab melahirkan anak, mandi disebabkan habis darah nifas. Adakah 2 kali mandi dia perlu buat? Tidak, cukup sekali mandi sahaja. Dan walaupun banyak sebab, contoh ada sebab 3 sebab, ada 5 sebab dalam masa yang sama, tapi sekali sahaja mandi sudah cukup. Islam itu mudah. Baik, contoh dia beranak kering. Maknanya lepas dia beranak tu tak keluar darah nifas. Jadi wajib dia mandi segera dan terus solat. Contohlah, dia beranak hari ni, apa yang boleh? 18. Contoh, Aminah, dia melahirkan baby hari ni. Lepas dia melahirkan anak, kering, suci ya tak? Maka dia wajib mandi sebab beranak. Lepas tu dia sembahyang pekal lah. Esok ke, zuhur esok ke, tiba-tiba keluar darah. Kita nak kata darah berapa tu? Darah nifas lagi ke? Jawapan dia itu adalah darah nifas. Darah nifas dia lewat, baru tubi. Faham? Bukan darah haid. Sebab apa? Sebab lepas beranak lah. Okey, contoh lain pula. Dia beranak hari ni, kering. Lepas tu boleh membayar straight. Hari pertama, hari kedua, sampailah hari ke-16. Hari ke-16, tiba-tiba keluar darah. Baru keluar darah. Darah berapa tu kita panggil? Nifas lagi. Jawapan dia tak lah. Itu adalah darah haid. Sebab nanti awak belajar lah. Syarat nifas ni, dia mesti keluar dalam masa 15 hari. Kalau 15 hari tak keluar, hari ni 13 baru keluar, maknanya tak ada dah nifas. Dia akan jadi haid baru pula. Dan
Penting untuk awak tahu. Yang keenam, yang terakhir, iaitu mati. Mati pun wajib mandi. Lagu mana nak mandi kalau dah mati? Orang yang akan memandikan kita. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang menyawa pasti akan mati. Tunggu masa lah kita je tak? Dah ni mati tak kena usia. Tua, muda, siapa-siapa boleh mati. Awak jangan rasa awak akan hidup lama. Sebab tu jadi malas nak beribadah tu. Tak apa, muda lagi. Nanti tua baru bayar. Dan tua baru taubat. Kawan-kawan tak ada lah. Tak ada bertaubat. Sebab tu ulama kata orang yang bijak adalah orang yang selalu mengingati mati. Sebab apa? Sebab orang yang selalu ingat mati, dia akan buat persediaan. Dia akan buat persediaan untuk menghadapi mati dengan banyak melakukan amalan kebaikan, kebajikan. Jadi mati ini mewajibkan mandi. Kecuali bukan semua mati sahaja wajib mandi. Okey, tanda mati di sini mati untuk orang Islam. Orang kafir tak secara dia tu. Orang Islam sahaja. Kecuali dua keadaan sahaja kita tak perlu mandikan jenazah. Orang yang mati syahid. Yang kedua, anak keguguran. Anak baby yang keguguran tidak perlu dimandikan. Tapi keguguran ni kena tahu detail dia. Bayi yang lahir keguguran sebelum 6 bulan. Faham? Sebab kalau sebelum 6 bulan ni dia tak cukup sifat lagi. Tak ada rupa lagi. Faham? Dia tak jadi sebentuk bayi lagi. Jadi kalau gugur masa tu tak wajib mandi lah. Tapi kalau dah lebih 6 bulan, kebiasaannya lebih 6 bulan ni dia dah berupa manusia dah. Ada tangan, ada kepala dah. Kemudian bayi tu masa dalam perut dia ada tanda hidup. Maksudnya dia gerak, dia nendang perut ibu dah. Maknanya dia dah hidup. Lepas tu dia mati dalam kandungan. Okey, kalau gini dia ibarat seperti sudah hidup. Maknanya kena memandikan, kena semayang, kena kafan, kena tanam. Hak tak wajib mandi dan tak wajib solat untuk bayi keguguran kurang 6 bulan yang tak ada sifat lagi. Faham? Tak ada tanda hidup lagi. Habis itu. Sikit lagi lah. Sikit lagi. Ikut Ustaz. Furudul ghusli isnani. An-niyatu wa ta'mimul badani bil ma'i. Bermula fardu mandi itu 2. Apa maksud fardu? Rukun. Rukun mandi wajib mudah yang mandi wajib. 2 kali yang kena buat. Yang pertama, wajib kena ada niat. Lagu mana niat mandi wajib? 3 cara. Sahaja aku mandi wajib kerana Allah, boleh. Sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah, boleh. Sahaja aku mandi junub, boleh. Semua tu boleh berlaku. Sahaja aku mengangkat junub pun boleh. Bila kita nak niat, niat ni di dalam hati. Ketika mula-mula air kena badan kita, mula-mula basuh, mula-mula mandi tu, di situlah kita bermula niat. Yang kedua, meratakan badan dengan
air wajib kata. Baik. Okey. Dalam ibadah kita ni, kita tidak dituntut buat sesuatu perkara ibadah sehingga yakin 100%. Tak. Sebab apa? Sebab benda tu sukar. Syarak tidak menekankan kita sampai yakin 100%. Kalau syarak nak kita yakin 100%, maka menyukarkan kita sebab boleh jadi menimbulkan was-was. Dalam kita beribadah, dalam kita nak mandi wajib ni, pada sampai zon sahaja. Apa maksud zon? Zon ni sangkaan kuat 70% ke atas. Jahil kosong, syak 50%, zon 70%, yakin 100%. Dalam ibadah kita dituntut sampai zon sahaja. Kalau yakin kau apa ni? Awak yakin tak? Tak awak mandi tu rata berlaku 1% tak awak yakin? Payah kan? Kalau jadi was-was, tu jadi sejak mandi wajib. Mandi wajib ni mudah kan? Kita bilah-bilah air, kita mandi-mandi, cucu-cucu apa tu, bila zon dari hati kita rasa rata dah ni, sangkaan kita buat dah rata-rata, maka sudah cukup. Jangan was-was. Jangan was-was sampai untuk 1%. Kalau nak jadi susah. Boleh? Habis itu, wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'la bisawab. Soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak tanya, kita nak istinja tapi tak ada air, tak ada batu, bahan-bahan istinja. Tak ada berlaku. Lepas tu ada satu masyarakat dekat tempat kita duduk ada sembah batu. Dan batu tu buat boleh istinja. Boleh kalau kita curi batu orang sembah tu. Tapi tu kan memudaratkan kita. Kita boleh kena bunuh dengan masyarakat tu. Pak soalan dia ni. Cakap ada sesuatu yang batu atas bumi ni. Tapi contohlah Ustaz menjawab soalan dia. Ada sesuatu tu yang benda lain tak ada. Daun tak ada, tisu tak ada, kain pun tak ada. Agak kau tak ada belakang. Ada sesuatu yang, tapi sesuatu tu tepak ataupun batu orang semua. Kalau dia ambil buat istinja, kena bunuhlah dia. Jadi Islam tidak mengkoksi kita memudaratkan nyawa kita sendiri. La dharara wala dirara. Jadi kau dah sama pada soalan ni. Kau kat mana akan ada? Tapi kalau begitu juga tak wajib dia ambil orang tu sebab membahayakan diri dia. Nyawa lebih penting. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya, ada orang tu ya tubik gapo tak tahu? Gapo ni? Ada orang tu ya tubik gapo tak tahu? Duit ia punya kemaluan ia tak tahu sama ada keputihan atau air mani. Sebab bau yang macam air kencing normal ko itu Ustaz. Lepas tu waktu ia nak mayat tu ia cuci dulu. Sok ke Ustaz? Bagus soalan ni. Ni buat soalan. Ya syak. Ni syak ni. Syak ni ragu-ragu, tak tahu mana sah. Cair ni ko, air mazi ko, air mani ko, keputihan. Awak kena tahu lah setiap hukum tu. Kalau jelas air mani, dia kena mandi wajib. Maksud tu memang wajib lah, cumanya kena mandi wajib. Kalau air mazi, dia wajib basuh dan ambil wuduk saja. Kalau keputihan, lagu mana keputihan? Awak belajar dah kan? Ustaz ajar kan? Keputihan ni di atas keadaan. Kadang-kadang keputihan tu najis.
Kadang-kadang kebutuhan tu tak najis. Faham? Kebutuhan tu najis kalau dia keluar daripada batin, daripada dalam. Kebutuhan tu tak najis kalau dia keluar daripada zahir sahaja. Jelas? Rekah dalam ayat kita. Soalan, kembali pada soalan. Kalau syok. Yang gini, dalam kitab ni dia ada sebut, kalau kita syok air mazi ke air mani. Kalau syok, dia boleh pilih. Ya takhayyar. Ibn Nawawi kata dia boleh pilih. Ikut awak nak pilih mana so? Kalau awak pilih ni air mani, awak kena mandi. Kalau awak pilih ni air mazi, awak kena masuk. Begitu juga syok air mani dengan keputihan. Faham? Boleh pilih. Tapi yang terbaiknya mandilah. Itu yang terbaik. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya, kalau sepanjang darah nifas boleh solat ke? Tak. Haid dan nifas perempuan haram solat. Dan haram juga berpuasa. Cubanya puasa kena ganti balik, solat tidak perlu ganti sebab cuti. Assalamualaikum Ustaz, maaf nak tanya, kalau dekat kampung balik beraya, lepas tu tak pakai stokis sebab dengan family, tapi ada sepupu lelaki, apa hukum dia? Tapi hari tu saya ada tengok dekat TikTok UAI, Ustaz Zahidul cakap hukum dia tak apa dimaafkan sebab dikira aurat bekerja. Apa maksud aurat bekerja secara spesifik? Apa pendapat Ustaz? Awak tahu lah kerja ni, aurat perempuan bersama sepupu. Sepupu ni ajnabi, betul? Sepupu ni ajnabi. Ajnabi ni maksudnya kita boleh nikah dengan dia. Bila kita boleh nikah dengan dia, bermakna ajnabi. Jadi aurat ajnabi, aurat perempuan kan keseluruh tubuh kecuali muka dan tangan. Kalau lelaki antara pusat dan lutut, termasuk dengan sepupu. Cuba ya Ustaz Azhar ni. Ustaz Azhar ni dia cerita kalau dah ada rumah ni. Kalau dah ada rumah, tetap juga kena jaga aurat. Dan sepupu mari ataupun ipar mari kau, dan tetap juga kena tutup aurat. Cubanya aurat bekerja ni, contohlah awak lepas pinggir, mesti awak selok kan? Jadi masa tu dimaafkan lah. Dan sekadar tempat awak untuk bekerja. Tapi kalau boleh jaga, itulah yang terbaik. Maaf lagi topik, nak tanya Ustaz, soalan macam saya ada, kalau Ustaz terlebih rakaat, kita perlu sebut subhanallah. Lepas tu Ustaz akan turun balik ke tahiyat akhir. Adakah solat itu sah? Betul. Kalau terimam terlebih rakaat, naik rakaat kelima, makmum lelaki kena tegur dengan subhanallah. Tapi makmum perempuan kena tegur dengan tepuk tangan. Tepuk tu biar bunyi lah. Biar tepuk. Gitu. Lepas tu betul lah, bila Ustaz dengar, Ustaz akan turun balik ke tahiyat akhir. Lepas tu sunat imam sujud sahwi, sebab kerana kesalahan dan kerana kelupaan. Habis itu, wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa ala bisawab. Terima kasih di atas perhatian semua, moga-moga bermanfaat. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin abadan Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna